Bisnes dah mantap, cash flow dah steady, tapi mentality masih lagi enterprise. Apa cerita? Apa kes ni? Inilah masanya kau upgrade bisnes kau daripada enterprise ke sendirian berhad. Sebab apa? Yang pertama, risiko peribadi kau lebih terlindung. Kalau enterprise, hutang syarikat, hutang kau. Kalau bank kejar, dia bukan kejar nama company tapi dia kejar nama kau. Tapi kalau sendirian berhad, syarikat entiti tu dah berasingan dengan diri kau sendiri. Yang kedua, lebih senang nak dapat kepercayaan bank. Sendirian berhad akan buat syarikat kau lebih proper, lebih stabil. Sebab ada audit report, ada lembaga pengarah. Pelabur pun lagi yakin sebab nampak bisnes kau bukan bisnes main-main. Yang ketiga, boleh dapat lebih banyak projek dan tender kerajaan. Banyak syarikat besar yang pandang ataupun bagi projek dekat company yang sendirian berhad. Yang keempat, cukai pun kau boleh rancang dengan bijak. Sendirian berhad, semua kau boleh claim. Kereta, bayar gaji, bayar sewa, bayar 3 days later. bayar pergi training dan macam-macam lagi. Yang kelima, bila kau dah sendirian berhad, nampakkan diri kau lebih profesional dan boleh pergi lagi jauh. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.